Yang kena support the family adalah perempuan. Lelaki-lelaki ramai yang dah tak jadi seorang lelaki. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fushu tijarah. Antara tanda-tanda hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat, fushu tijarah ni penting. Tersebar luasnya perniagaan yang mana diusahakan oleh wanita. Ramainya wanita yang berkecimpung dalam perniagaan. Itu fushu tijarah. Apa yang berlaku zaman sekarang ni telah pun dikhabarkan oleh Nabi SAW. Berlakunya lambakan atau ramainya wanita-wanita yang berniaga. Ramainya wanita-wanita yang membantu suaminya berniaga. Jadi itu yang berlaku sekarang. Bila muncul founder-founder ni, maksudnya ada kelompongan yang berlaku. Apa dia kelompongan? Dalam syarah-syarah hadis menyatakan, akhir zaman ni adalah, kan ada hadis yang lain kata anak derhaka. Kan anak yang jadi tuan kepada ibunya. Begitu juga dalam hadis ni, kalau dalam syarah ulama, di mana suami dah tak function, jadi terpaksa wanita yang kena stand up, kena berniaga, sebab lelaki tak bertanggungjawab. Maknanya munculnya secara mafhum, secara kefahaman dia, hadis ni menggambarkan bahawa akhir zaman lelaki-lelaki ramai yang dah tak jadi seorang lelaki. Lelaki-lelaki dah tak menjaga tanggungjawab, tak menjaga peranan, dah tak menjaga nafkah dia. Ada yang sibuk dengan dia punya minat dia, dengan game dia, dengan motor dia, sampai dia banyak habiskan duit daripada dia mencari duit. Dan yang kena survive, yang kena support the family adalah perempuan.